Bukan setakat jengkau saja korek tu, tapi bakat pun kita korek. Baiklah, kita bersama dengan beberapa penerima anugerah Media Pembinaan CIDB 2025 dan anugerah ini beriktiraf hasil kerja media yang memberi impak kepada kefahaman masyarakat terhadap industri pembinaan di Malaysia. Alhamdulillah, syukur nikmat dengan kejayaan ni, sebabnya artikel ni sangat bagi saya sangat menarik lah kalau kita kupaskan untuk mengenai JRTB, dan tak sangka menang tempat kedua pada malam ni. Alhamdulillah, syukurlah. Sebenarnya bagus untuk pengajaran CIDB sebab banyak kita mengenalkan bakat-bakat wartawan kita apa semua. Mereka bukan saja melaporkan di lapangan, tapi mereka juga sebenarnya ada bakat-bakat terpendam. Sangka tak menang malam ni? Sangat terkejut, tapi ini adalah kali ketiga saya menang ni. Tapi kali ni sangat teruja lah sebab nombor satu kan. Kami daripada M-Star mengucapkan terima kasih lah kepada pihak CIDB, pada KKR atas anugerah ni, sebab yelah ini pertama kali menyertai dan kemudian kita orang dapat hadiah ni pula. Teruslah sertai mana-mana pertandingan yang dianjurkan oleh kementerian ataupun agensi kerajaan, sebab inilah masa untuk kita mengasah bakat kita untuk menonjolkan kualiti yang ada pada berita kita. Okey, tak sangka sebab ini sebenarnya penyertaan saya yang kedua. Masya-Allah. Yang tahun lepas saya dapat merit dan tahun ni naik ke tangga pertama. Alhamdulillah, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan, bos-bos yang bagi peluang kepada saya untuk terus berkarya, dan insyaAllah untuk pencapaian ini saya akan jadikan ia sebagai semangat kepada saya untuk menghasilkan terutamanya bahan-bahan berkaitan dengan CIDB dengan lebih berkualiti. Baiklah, tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Pengiktirafan ini bukan sekadar kemenangan biasa ataupun individu, tetapi bukti peranan media dalam membina kefahaman industri pembinaan, dan teruskan mengikuti CIDB TV untuk lebih banyak kisah aspirasi daripada dunia pembinaan. Jumpa lagi pada minggu akan datang. Assalamualaikum dan bye.